harga dia jangan tanyalah, memang mahal lah. Okey, so anda boleh tengok kat sini dekat mana percutian yang isteri bagi suami-suami gedik-gedik macam ni, tengok ni. Tengok muka nampak sangat. Semua muka memang sangat-sangat gatal lah. Tapi dan yang paling best, anda boleh tengok dekat hotel ni, masuk je ni, kalau kaki skodeng ni tak payah skodeng dah. Pergi mana-mana memang nampak je apa pasangan anda buat. Tapi ni untuk yang berpasangan lah. Yang tak berpasangan jangan cuba-cuba. Dan seterusnya yang Faiz rasa best di Beijing adalah pada waktu malam gala dinner, yang mana kita orang dapat pakai pakaian maharaja. Walaupun nampak macam karung guni, tak apa. Tapi waktu makan tu, bayangkan lah, setiap kos yang diberi, kos maksudnya makanan yang diberi tu akan ada persembahan. Makan satu kos persembahan, makan satu kos persembahan. Lepas tu bila sampai persembahan, wanita-wanita kat depan tu, Faiz pusing je geng-geng lelaki kat belakang tu. Bayangkan lah, Haji Am yang buka spek waktu tu, Faiz pusing pakai spek. Nampak sangat dia memang dia memang sangat-sangat berminat pada waktu tu. Okey. Dan juga tak lupa pengalaman di Great Wall. Great Wall yang mana Faiz, kalau Faiz masih bekerja, Faiz memang mungkin Faiz takkan pergi bercuti ke luar negara. Tapi dekat sini, alhamdulillah disebabkan mentor-mentor yang membimbing Faiz dapat percutian. Ini adalah trip kedua. Beijing adalah trip kedua. Trip pertama adalah trip di Korea. Dan yang kedua adalah di Beijing. Yang mana dekat Beijing ni, Aina Faiz bukan datang berdua, tapi bersama tim kami iaitu Subsai. Beri tepukan kepada Subsai. Dan harapan Aina Faiz dekat sini, kalau boleh, semua yang berada dalam ni, kita layak ke Yunan. Dan juga untuk tim-tim Aina Faiz, seperti Kak Norma, Aisyah, Subsai dah layak. Okey, kepada Elisa Hafiz, Bashir, kita pergi ke Yunan, boleh? Okey, so akhir kata kepada Faiz ada teringat satu benda. Bila Faiz pergi ke Beijing, permulaan kita orang sampai, ada satu benda, dia orang buat video. Video tu dia cakap, Beijing, Walaila. Betul tak betul Faiz dah tahu. Okey, maksudnya Beijing aku datang. Okey, jadi dekat sini, siapa yang nak pergi ke Yunan? Siapa nak pergi ke Yunan? Boleh tak kita ucapkan Yunan, Walaila? Boleh tak? 1, 2, 3. Yunan, Walaila. Okey, sekian daripada, terima kasih daripada Faiz. Assalamualaikum.